Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ni kita main lagi sampai guys. Jom main. Jom. Sekejap nak claim. Mantap. Sekejap. Kalau tambah boleh dapat 25 jam. Sekejap. Hari ni kita fokus dekat apa? Fokus dekat quest nak dapat yang kayak ni. Empat tournament game. Mana boleh geng. Wow. Kita boleh masak lah geng. Kita kena main 2 kali tournament untuk penuhkan quest. Let's go. Alamak. Ambil madu ni pula. Alamak. Hati-hati guys, hati-hati geng. Geng, hati-hati lo geng. Geng, hati-hati lo geng. Hati-hati geng. Hati-hati geng. Geng. Alamak guys, tolong. Yeay, kita qualified. Ni senang je. Ni tak susah sangat. Harap-harap kita menang sekali lah kan. Doakanlah guys. Ada kembar. Okey, pilih. Lah, sama lagi. Apa benda ni weh? Apa benda ni weh? Kalau ada air, hati-hati. Alamak. Weh, bapa tak aci. Je main tolak lah. Tak apalah. Yang penting kita tak guna jam kita kan. Okay. Dah lift. Boleh lah. Yang penting dapat reward. Jap, tekan tournament. Boleh claim lagi. Jap. Boleh dapat apa tak? Boleh dapat skin tak? Alah, tak boleh lah dapat. Boleh lah. Dapat special. Jom guys, kita berusaha. Boleh claim lagi ke? Tak boleh kan? Boleh. Kita boleh masuk lagi tournament. Jom masuk. Saya nak masuk ni bukan untuk menang sangat untuk apa namanya tu? Untuk penuhkan quest. Betul tak betul? Okey. Pusing. Alamak, ni susah juga ni geng. Geng. What the Sigma lah. Tengok dah jatuh. Berbazi je. Tak apa. Kita dah dapat quest kan? Yes, quest. Lah, bukan nak ni. Dapat.
Uhu. Masih malam ni malam. Kita main event banyak game guys. Oh ni best. Kita nak penuhkan quest je guys. Okay. Mestilah saya rasa map kita mesti taman tema air. Sebab depan tadi dia dah cakap dah. Dah agak. Saya dah agak. Ni susah sikit. Ni kena berdoa banyak-banyak. Ada kena berdoa banyak-banyak ni. Tambah 58 poin. Oh, dia ada bagi masa dah. Kita menang. Claim. Kena main 3 kali kan? Jom kita main second round. Jangan lupa ya korang subscribe dengan like aku. Sebab nanti barulah banyak subscriber. Barulah viral. Kalau tak macam mana nak viral. Okay dah, jom start. Aura moment. Anjay. Aku tak suka lah sini. Tak nampak lah. Tahu tak best. Geng. Chat. Alamak geng. Bapak. Ush. Bapak lah geng. Wih, sikit lagi kita nak kalah kan tadi korang. Sebaik kita sempat masuk. Tengok saya yang shark yang terbang tu, yang kanan sekali. Okay guys, kita nak sambung lagi. Lah, ni apa geng? Lah, benda ni guys. Alah, tengok dah kalah. Memang macam ni sikit lah diorang ni. Pentingkan diri sangat. Okey, lagi satu. Ni. Kita menang 1 kali je tadi. Okey, dah sambung.
Rotate. Protector. Rotate. Oh, ini macam only up je. Rasa aku pernah main game only up ni. Alamak, first time guys kita main macam ni. Tu yang susah sikit tu. Kita tak pernah main-main macam ni. Alamak. Salam dari Binjai. Bagus. Ini susah lah geng. Lawak. Geng. Kalah. Confirm. Jatuh kat situ je, geng. Geng. Chat. Ni aku tak suka main game yang susah-susah ni. Sebab nanti kita stress, otak kita pun stress. Alah, tengok confirm ni susah ni. Sebab time limit dia banyak. Saya rasa berjam-jam juga kita nak kena main. Korang tahu tak? Sabar tu sebagian dari iman. Tapi ni tak boleh sabar dah ni. Ni dah susah sangat dah ni. Memang susah game ni. Yang ni paling susah ni, nak marah ni. Nak marah tapi kena sabar, geng. Alah. Apapun, selamat hari raya korang yang puasa penuh. Yang tak puasa penuh tu cuba lagi tahun depan. Okay. Weh.
Apa minit ni? Alif. Yes, sir. Apakah patut dipatah Macam mana kita main? Cepat game. Okey, kita dapat main apa? Pusing. Okey, dapat ni. Ni senang. Okey, ni lah satu kita end. Is this the biggest Sigma ever? I tell you, I'm not Sigma. Tak ada video yang rendah tu. Lawak dah. Alamak, baru nak buat headshot. Bukan headshot, baru nak buat skill tadi. Okay guys, dan kita buat dribble. Kelas 5. Salam dari Binjai. Kita kalah. Alah. Tengok kita kalah dah, geng. Tak apalah, guys. Kita cuba main kali je lah. Penting kita dah full mission. Sikit lagi tu. Okay guys, sampai situ je video. Ada barang. Tak ada. Okay korang, sampai situ je lah video kita hari ni. Bye bye. Assalamualaikum.